Sinopsis inovasi kami berpunca daripada masalah gangguan tidur semakin menjadi isu dalam kalangan masyarakat akibat tekanan harian penggunaan perangkat elektronik serta kesetaraan tidur yang kurang kondisi. Maka, tercetuslah inovasi Blossom Glow. Penyataan masalah kami berpunca daripada pelajar dan dunia kurang kesedaran tentang kepentingan menjaga tidur berkualiti dan juga kesihatan emosi. Kajian menunjukkan kualiti tidur mempengaruhi pencapaian akademik seseorang. Objektif pertama bagi Blossom Glow adalah meningkatkan kualiti tidur pelajar. Yang kedua, menyediakan kaedah terapi alternatif yang berkesan untuk meningkatkan kualiti tidur pelajar. Yang ketiga, memupuk kesedaran penjagaan kesihatan emosi merupakan tanggungjawab yang perlu diamalkan secara berterusan. Dan yang keempat, menyokong peningkatan pencapaian akademik pelajar. Bagi menghasilkan inovasi kami telah menggunakan dua teori iaitu yang pertama teori Cognitive Behavioral Therapy CBT dan juga pendekatan mindfulness, di mana CBT ajar kita untuk ubah tabiat dan fikiran yang mengganggu tidur. Untuk pendekatan mindfulness pula, dia memberikan kesedaran penuh kepada pengguna tentang pengalaman semasa iaitu ajar kita menenangkan fikiran dengan fokus pada masa sekarang. Baiklah, seterusnya ialah proses penjanaan idea inovasi iaitu sebanyak 4 peringkat. Bagi peringkat yang pertama iaitu brainstorming, kami telah melakukan brainstorming bersama pensyarah pembimbing dan juga kaunselor. Seterusnya untuk reka bentuk dan prototip lampu tidur, kami telah berkolaborasi dengan pensyarah daripada UTHM dan kami membangunkan aplikasi Sleep Cycle Pro yang mengandungi 3 peringkat iaitu postur tidur, teknik pernafasan dan juga irama tidur. Dan yang terakhir, kami telah melakukan ujian keberkesanan dan penambahbaikan bagi pelajar IPGKH. Seterusnya bagi tata cara penggunaan Blossom Glow, pertama sekali ialah dengan menyalakan lampu tidur dan seterusnya melakukan sambungan Bluetooth antara lampu tidur dan juga aplikasi Sleep Cycle Pro dan mengikut panduan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, dan akhir sekali memasang irama tidur yang mengandungi 2 pilihan iaitu rohani tenang dan juga tidur tenang. Seterusnya, ini adalah uji lain yang kesahan di mana ada pre dan post, di mana kami mengenal pasti tabiat tidur dan juga untuk post kami telah menilai semula perubahan kualiti tidur tersebut. Ini pula adalah jadual tahap keberkesanan untuk 19 responden yang telah kami jalankan uji kaji dan dari uji data. Untuk manfaat dan inovasi, kami dapati inovasi kami ini praktikal dan efisien, berjaya membina cara tidur berkualiti, menjaga kesihatan emosi apabila tidur terjamin dan juga berjaya melatih disiplin pelajar untuk tidur dengan lebih cerah. Dan kelima, kami menggunakan rujukan yang sistematik menggunakan pensyarah daripada IPGKH dan juga UTHM serta jurnal-jurnal kajian yang kami telah gunakan. Yang terakhir, kami dapati ia sangat membantu PRS, guru besar dan juga kaunselor. Daripada manfaat Blossom Glow ini, terhasillah keunikan Blossom Glow yang tak didapati mana-mana inovasi lain kerana ianya berjaya mencipta kreativiti inovatif yang memberi manfaat kepada pengguna, menghasilkan produk yang menyelesaikan masalah tidur, menggabungkan cahayaan terapeutik dan muzik terapi, meningkatkan kesejahteraan tidur seseorang serta membantu kesejahteraan mental. Seterusnya, untuk pencapaian yang telah kami capai bagi inovasi yang telah kami hasilkan iaitu kami telah mendapat tempat yang pertama bagi Karnival Persisto Madani pada tahun 2025 dan kami juga telah mendapatkan tempat kedua bagi Simposium Inspirasi PRST peringkat Selatan 2.0 pada tahun 2025 dan kami telah mendapatkan Bronze Award untuk persidangan antarabangsa penyelidikan dan inovasi pendidikan kali ketiga iaitu ISRI pada tahun 2025 dan mendapat tempat pertama bagi Karnival Persisto 2.0 pada tahun 2026 dan kami juga telah mendapatkan nilai komersial untuk inovasi yang kami hasilkan iaitu kami telah mendaftar inovasi tersebut iaitu Blossom Glow pada MyIPO.